Okey, saya sekarang berada di Pulau Pangku. Alhamdulillah, saya baru saja selesai bersama dengan ribuan pengunjung Pulau Pangku tadi untuk merentas lautan pada waktu fenomena air surut timpas, ataupun setengah orang memanggilnya dengan panggilan laut terbelah, iaitu kita berjalan daripada Pulau Pangku menuju ke Pulau Giam. Berjalan kaki beramai-ramai, dan saya share sedikit pengalaman saya pada hari ini, dan anda saksikan video yang akan saya kongsikan. Sebab nanti masuk TV. Pulau Pangku, Pulau Pangku. Kiraan 1, 2, 3, senyum. Senyum. Kita orang berempat datang. Okey, sama-sama itu saya ingatkan kembali talihan keselamatan tadi. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan mengikut arahan yang telah disampaikan oleh pihak berkuasa. Dan di sekitar tuan-tuan dan puan-puan, kita ada tempatkan badan-badan keselamatan macam APM yang memakai topi merah dan baju kuning. Mana dia? Mana dia? Wow, yang akan jaga di sepanjang laluan. Ada bomba, ada polis, ada apa tadi? Majlis daerah. Okey, jadi sekarang kita kira dengan kiraan 10 sampai 1, boleh? Boleh. Okey, 1, 2, 3, 10. 9. Tak dengar tuan-tuan dan puan-puan? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright, jom kita bergerak. Please enjoy your experience of sea farting phenomenon only in Pangkor Island that happens once in a year. Thank you and enjoy your memories in Pangkor Island. Yes. Ya, besok sehari lagi. So saya bermalam malam ni. Besok sehari lagi. So hari ni saya bermalam kat sini, insya-Allah. Kalau ada rezeki besok kita akan enjoy sekali lagi. So boleh tengok pasir. Kita dah sampai ke dasar ni. Alhamdulillah. So 10.56. Kita berlepas 10.56. Kita pun tak sangka kita boleh kejar masa sebenarnya. Alhamdulillah lancar hari ni perjalanan. Lepas subuh keluar pukul 7, drive away ke Marina, Jeti Marina. Lepas tu ferry pun on time. Ni paras yang paling tinggi lah ni. Alhamdulillah. Dah lama dah teringin. Dilarang mengutip atau menyentuh batu karang. Tu baca tu, dilarang mengutip atau menyentuh batu karang. Jalan saja, jangan buat apa-apa. Best. Kasih dapat ramai-ramai merasai pengalaman ni. Saya pernah pergi pulau tu naik bot. 100 juga rasanya bayar satu bot, satu family. Tapi hari ni kita pergi jalan kaki. Tapi kita kena patuh pada arahan lah. Tak boleh, kalau sebab apa-apa jadi nanti payah kan. So pergi dan balik kena patuh pada masa. Syukur kan, tak sangka kan boleh cepit. Okay, so you all tak dengar sangat kot suara saya. Saya nak tinggikan saya punya stand supaya kita boleh nampak ke depan. Nampak tak? Ramai ya, tak tahu lah berapa orang ya. Situ. Kena order boat. Tapi itulah batu karang banyak tu yang dia bagi signboard, jangan kutip tu. Bahaya juga kalau tak pakai kasut kan. Mana kawan-kawan saya entah. Kalau saya tak tengok bawah bahaya. Alhamdulillah. Bahaya. Ada banyak batu, Ada banyak batu you all. Dengan ribuan orang yang ada kat sini. Ramai betul ni. Ramai. Belakang saya pun ramai lagi. Semalam katanya 3,000 peserta. Hari ni saya tak tahu berapa ribu. Esok sehari lagi. Okey, dia suruh saya remove background noise. Okey, kejap ya. Alright.
Okay, kita dah separuh jalan saya rasa. Cuba tengok. Sana Pulau Bangkok, sana Pulau Giam. Pangkor kan besok lagi lambat. Besok pukul 12 dia punya kemuncak. Hari ni pukul 11. Apa dia? Jangan buat suspense. Hari ni pukul 11. Besok pukul 12. Oh, tu dia. Nak suruh dia orang pegang kaki ni sekejap. Saya nak pendekkan tali handbag. Saya punya handbag masuk air. Kau pegang je aku punya tangkai ni. Aku nak pendekkan tali beg aku masuk air. Aku tahu beg aku dah terendam. Okey, saya lajukan sikit video ni sebab perjalanan dekat sini ni saya tak dapat cakap dengan elok kerana banyak sangat batu-batu. Saya kena berjalan dengan berhati-hati melihat ke bawah. Ada banyak batu dan batu-batu tersebut sangat tajam. So saya lajukan sikit sehingga sampai dekat betul dengan pantai Pulau Giam tu. Okey, so kita sedang membelah laut untuk ke Pulau Giam sana daripada Pulau Bangkok. Amin, terima kasih. Jalan ke. Aku tak jalan. Belum. Kita ni dengan bomba poli dalam laut. Mari saya langsung semua. Saya kena kuatkan. Sebentar lagi. Akan naik sambil. Bila aras ni naik semula. Kita tak boleh balik dah. Sebab aras sebenar ialah 3 meter. Dan dia bukan lama surut. Jadi kalau kita tak patuh pada arahan, susahlah. Dia kata kalau dah tak boleh balik sendiri, sewa bot. Saya pernah pergi sini naik bot. Sebab di sini ada kawasan ikan. Tapi bila jadi macam ni tak tahulah macam mana. Itulah ikan punya tu. Nampak tu? Pelampung ikan tu. Apa jadi? Batu besar. Oh, sini susah sikit tau. Ya Allah, batu banyak nampak. Jangan tarik. Sini banyak batu lah. Batu timbul. Sini ada banyak alangan, tapi kita kena tapi kita kena mengharungi. Tapi dia jernih. Nampak lah. Kalau rasa dah penuh. Sama berada di Pulau Giam. Kita orang berjalan kaki ke Pulau Giam. Boleh tengok belakang. Kerana fenomena air surut yang berlaku setahun sekali. Tapi kali ni berlaku 3 hari. Semalam, hari ni dan esok. Iaitu 2, 3 dan 4 Februari 2026. Jadi kami dah sampai dah ke Pulau Giam dengan berjalan kaki. Jadi saya nak kongsi pada you all pengalaman saya di sini, iaitu kita dapat tengok gamat. Bila air surut, gamat semua dapat tengok. So jom saya nak kongsikan. Ini semua yang hitam-hitam ni adalah gamat dan dia hidup tau. Gamat you all, gamat. So antara kesan air surut ni ialah gamat lah. Okay. Jadi sekarang ni orang berjalan ke sana sebab air surut dia tu di sebelah sana. Cuma dia tak bersambung dengan tepi. Tapi panjang dah air surut ni. Air ni kalau ikut jadual dia akan naik balik. Pukul 11.40 dia akan mula naik sedikit demi sedikit. So ni Pulau Giam. Sana Pulau Bangkok. Ikutkan dia akan naik balik sedikit demi sedikit. Mula tak ada dah laut. Saya pernah ke Pulau Giam ni dengan menaiki bot. Ramai lagi kat sana. Tengok sahabat-sahabat saya sedang berposing.
Okey, jadi sekarang ni kami ramai-ramai akan mula bergerak balik ke pantai Pulau Bangko, pantai Teluk Nipah. Sebab dah mula arah-arahan untuk pulang sebab air akan mula naik. Jadi saya lajukan aja video ni sebagai pergerakan balik, dan alhamdulillah dah dapat dah jejak kaki ke kawasan pasir di bahagian Teluk Nipah. Tadi dia dah bagi first ni lah kan, peringatan supaya balik, air dah mula naik. So kita balik terus lah, kita tak ada berdegil-degil ramai lagi kat sana. Biarlah, kita dah settle dah, cukup lah. Alhamdulillah. Dah selamat sampai dah. Satu yang saya rasa sangat kagum lah, yang pertama memanglah kita kagum dengan fenomena ni kan, air tu boleh hilang daripada sini kan, padahal pantai kat sana. Tapi satu lagi yang saya rasa sangat, yang Allah beri kehebatan kan pada manusia yang boleh mencari tarikh dan waktu yang tepat tu, kan, macam mana cara device-nya, alatnya kan, ilham yang Allah berikan pada orang yang dapat mencari tarikh waktu yang tepat tu. Tu yang kita rasa macam wow sangatlah kan, hebatnya Allah. Bukan senang bukan kalau kita fikir secara logik sampai dia boleh dapat exact time 11.40 waktu air akan naik, macam tu dia dapat exact time kan. So macam mana kalau kita nak fikir-fikir kan, dah lama dah kita tahu bahawa 3 hari ni air akan surut, macam tu. So saya rasa macam wow lah sangat. Okey, jadi video ni saya berhenti sampai kat sini saja. InsyaAllah kalau ada rezeki tahun depan kita dapat tarikh baru, badan sihat semua, insyaAllah kita akan menyertai lagi. So terima kasih pada semua yang sudi menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe, kerana subscribe itu percuma. Terima kasih sekali lagi.